Fatin, Ya, Bos Ivo. hari ni kita pergi outstation meeting. Baik, Bos Ivo. Fatin, Ya? nanti ikut saya keluar. Okey, Bos Ivo. Fatin, maklumat ni hantar kepada pengurus bank Encik Ahmad nanti. Tidur tapi tak kena tegur pun. Saya nak berhenti. Kenapa ni Fatin? Kami berdua baru masuk kerja serentak. Tapi kenapa gaji Aisyah lebih daripada saya? Kerja dia relax je. Macam tu, awak tolong saya buat appointment dengan pengurus syarikat maju Encik Joan. Saya akan bagi tahu awak bila awak dapatkan appointment dengan dia. Encik Joan, bos pun tak semestinya dapat appointment dengan dia. Macam mana saya boleh dapat? Kalau tak, awak tolong saya book bilik kat restoran mulia. Saya nak dinner kat sana pukul 6 malam ni. Bilik di restoran mulia? Susah dapat book walaupun dah book sebulan lebih awal. Bos bukan sengaja nak susahkan saya? Awak tunggu kejap. Aisyah, Ya, Bos Ivo. Ada apa? tolong saya buat appointment dengan Encik Joan dari syarikat maju dan book bilik untuk dinner kat restoran mulia pukul 6 malam ni. Okey, Bos Ivo. Bos Ivo, saya dah uruskan semuanya. Restoran Mulia, bilik nombor 3 pukul 6 malam ini. Encik Joan akan turun meet di sana. Macam mana awak dapat appointment dengan Encik Joan? Oh, dulu Encik Joan adalah rakan sekelas saya. Macam mana pula dengan restoran mulia? Pakcik saya ada share dalam Restoran Mulia tu. Boleh terus book je. Baiklah, awak pergi sambung kerja. Fatin, awak nampak tak? Tiada keadilan mutlak dalam masyarakat ini. Satu-satunya perkara yang kita boleh buat adalah jadikan diri kita lebih cemerlang. Bila awak makin kuat, masyarakat ini akan lebih adil kepada awak.